Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu lagi dalam channel Di Kebun Anda. Okay, tuan-tuan, saya cuba untuk memaparkan konten-konten yang mungkin bermanfaat kepada rakan-rakan setelah saya gagal seberapa lama untuk mengupdate apa-apa konten atau apa-apa video dalam saya punya channel ni. Okay, tuan-tuan, sekarang ni seperti yang saya akan tunjukkan selepas ini, pokok durian saya alhamdulillah mungkin dalam 20% daripada pokok saya ni telah mengeluarkan bunga. Jadi saya akan lakukan SOP dalam saya melindungi ataupun SOP macam mana saya menjaga bunga mata ketam. Dalam fasa bunga mata ketam ni dia amat sensitif. Sebab apa? Dalam fasa ni dia tidak boleh tidak boleh lebih nitrogen ataupun unsur-unsur yang boleh memangkin kepada pertumbuhan daun. Jadi saya akan sembuhkan folia kalsium boron yang tidak mempunyai nitrogen dan juga unsur magnesium. Okey, jadi tuan-tuan, kenapa saya sembuh kalsium boron yang tak ada nitrogen dan juga magnesium, nanti saya akan jelaskan dalam sambungan pada video ni. Okey, jom kita tengok macam mana keadaan pokok sekarang. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, yang bawa ke depan ni alhamdulillah semua dia dah berbunga. Apa ke belah sini alhamdulillah lah. Jadi macam ni berbunga durian musangking ni. Musangking first time, dia umur dia 6 tahun sekarang ni. Betul lah orang cakap, musangking ni 6 tahun 7 tahun baru dia berbunga. Kalau sebelum ni duri hitam memang dah kerap dah berbunga. Okey, tapi saya berperang dengan masalah cuaca yang agak kritikal lah, yang menyebabkan bunga-bunga yang tumbuh tak lekat lah. Jadi alhamdulillah untuk kali ni kalau tengok tuan-tuan, bunga agak meriah. Okey, ni keadaan bunga dalam ni dipanggil fasa kaki cicak. Okey, fasa kaki cicak, lepas tu dia akan beralih ke fasa mata ketam. Lepas tu fasa terung manggo bulat tu. Lepas tu dia akan jadi lonjong. Lepas tu dia kembang dan dia jadi putik buah. Okey, itu adalah fasa-fasa yang dalam perkembangan bunga durian. Okey, seperti yang keadaan pokok saya sekarang ni, alhamdulillah dia dalam fasa kaki cicak. Tapi kalau tengok kat sini dia ada selang-selang dengan pucuk. So dia ada, maksudnya pokok ni sekarang ni dia tidak dalam keadaan stres yang teramat sangat. Sebab apa? Dia masih lagi mengeluarkan pucuk. Jadi apa-apa semburan yang mengandungi unsur nitrogen ataupun unsur-unsur pemangking kepada perkembangan ataupun vegetatif, dia punya fasa pertumbuhan akan menyebabkan pucuk ataupun bunga-bunga nanti dia akan jadi tunas air lah. Jadi saya kat sini, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan folia jenis apa yang saya cuba bagi kepada pokok saya. Okey, sebab apa? Kalau tengok pokok saya ni, dia tak terlampau stres ya tuan-tuan. Walaupun saya tak siram air. Serius, kalau tengok, walaupun dekat dengan sprinkler ni, dia kering macam tu lah. Saya tak siram air. So alhamdulillah dia tak terlampau stres lah. Dia masih lagi keluar pucuk dan juga daun-daun dia hijau cantik kan. Dia tak macam pokok-pokok yang, kalau tengok pokok-pokok kawan saya tu memang daun kecil, lepas tu daun dia kuning. Yang tu menyebabkan dia keluar bunga lah. Saya sekarang ni pokok saya alhamdulillah dia dalam keadaan sihat, hijau cantik kalau tengok. Tapi alhamdulillah dia mengeluarkan bunga lah. Dia keluarkan bunga. Jadi kalau macam yang pokok ni, nampak dia lebih kepada nak keluar ni pucuk ni. Dia, walaupun saya tak siram air, itulah, walaupun saya tak siram air, tapi dia masih juga nak keluar pucuk.
Jadi tuan-tuan, apa yang menyebabkan bunga ni dia bertukar ataupun mata ketam ni bertukar jadi tunas ataupun tunas air ni adalah disebabkan oleh satu kesilapan kita lah. Satu masalah cuaca tu yang tak boleh kita elakkan. Macam saya tahun lepas memang hujan siang malam. Lepas tu kena time saya cuba push push K dengan juga P. Okey, MKP pun tak boleh, boron pun dia lagi merangsang pucuk. Nak boron yang mengandungi unsur nitrogen, ada banyak di pasaran boron cecair yang ada unsur nitrogen. Yang tu kita boleh pakai pada pokok yang betul-betul stres, yang tak ada musim hujan. Jadi pada pokok saya ni, saya cuba elakkan untuk masukkan unsur nitrogen yang ada dalam folia ataupun dalam kalsium boron lah. Jadi kenapa? Seperti yang saya cakap tadi lah. Magnesium juga dia adalah satu unsur makronutrien yang memangking kepada enjin pertumbuhan. Walaupun seperti yang kita tahu, unsur nitrogen adalah faktor utama dalam perkembangan pucuk ni, tapi faktor pembantu lain seperti magnesium, lepas tu unsur-unsur mikro lain yang membantu terhadap perkembangan pucuk. Kalau tengok pucuk pun masih keluar lagi untuk pokok saya. Yang ni saya tak nampak lagi pada saya tengok saya tak nampak lagi. Tak tahulah minggu ni dah keluar. Dah ada dah. Ada dah sikit-sikit. Dah ada, alhamdulillah ni dah ada. Tapi dia tak berapa keluar lagi. Okey. Setiap dah ada. Okey. Dahan ni tak berapa. Okey, ni pun dah ada juga. So alhamdulillah lah. Okey. Pokok ni pun dah ada. Pokok ni saya tak sempat pruning. Nampak dia agak redup sikit. Yang tu dia lambat untuk dia stres lah. Okey, balik kepada apa yang saya katakan tadi. Kadang-kadang kita perlu tengok keadaan pokok kita, kekurangan pokok kita dan juga kelebihan pokok kita dalam kita nak bagi sesuatu baja ataupun dalam kita mengawal atau menjalankan SOP kita ataupun perancangan kita di kebun. Apa yang kita nak buat, kita tengok dulu pokok kita ni kurang apa, lebih apa, jadi apa yang akan berlaku. Jadi apa yang saya tengok sekarang ni, pokok saya ni dia tak stres. Tengok hijau cantik, berpucuk. Jadi kalaulah andai kata, tengok kan, andai kata saya masukkan unsur-unsur yang boleh memangking kepada pertumbuhan, confirm dia akan keluar pucuk. Confirm. Contohnya mikronutrien, kalau saya bagi pada keadaan pokok saya ni, tak mustahil dia akan berpucuk ataupun dia tidak, dia bertukar mod daripada berbuah tu kepada mod pertumbuhan. Sebab apa? Dia rasa sihat, dia rasa cukup segala apa, dia membesar lah, bahasa mudahnya lah. Jadi saya elakkan. Jadi apa yang saya nak letak, alhamdulillah lah, setiap pokok saya musangking, musangking ni dia hitam. Ini kurang sikit. Ini ada berbunga baru ni. Bulan berapa? Bulan 8. Tapi hujan ni masa tu. Tak lekat juga. Pokok ni pokok yang terbantut. Dia lambat sikit.
Wah. Ada juga ni apa? Hitam. So ni agak meriah yang ni. Yang ni tak perlu risau dah sebenarnya. Ni cuma kita masukkan kalsium boron. Dan juga dia tak, rasanya tak tukar, tak switch lah daripada, sebab apa, dia dah keluar bunga dengan betul lah. Dia kalau pakai awal tu pisau, dia bunga tu bertukar jadi ni je. Alhamdulillah sampai ke atas. Alhamdulillah seronok saya tengok. Selepas saya tunggu lumus, saya senang cakap dalam 1 tahun ada 365 hari. Saya rasa mungkin lebih 320 hari tu saya memang berada di kebun. Tak siang, malam. Tak pagi, petang. Lebih kurang macam tu. Okey, jadi ni duri hitam. Duri hitam ni memang kan banyak kali dah berbunga. Jadi ni sangking. Sangking ni dahan atas dia kurang. Di atas tu saya tak nampak. Jadi dia ada 4-5 dahan di bahagian bawah ni memang meriah. Ini meriah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 dahan yang mengeluarkan bunga. So tuan-tuan, okey, apa yang saya nak letak ni adalah ni. Bukan promote, tak. Bukan apa. Yang ni saya nak tunjukkan ni kalsium boron daripada kuda merah. Kenapa saya pakai yang ni? Dia tak ada dia tak ada MgS, dia tak ada magnesium, dia tak ada nitrogen. Okey, jadi lepas tu dia ni kalau seperti yang saya tengok sini kan, dia ni dia macam mana dia lambat. Lambat lah, dia bukan bertindak secara cepat yang boleh menyebabkan pokok overdose boron, yang menyebabkan bunga tu jadi terbakar ataupun daun jadi terbakar. Yang ni memang sesuai. Dia ada dalam carta dia, saya tengok memang dia release boron ni dalam keadaan yang slow, yang lebih selamat lah. Lepas tu dia tak ada memang tengok kat sini 12% kalsium oxide dan juga 21% boron. Jadi kalau kebanyakan produk yang lain, saya ada banyak juga yang saya standby untuk pembuahan. Tapi saya memilih untuk pakai ni. Sebab apa? Seperti yang saya cakap tadi, dia tak ada unsur nitrogen. Okey, saya pakai 200 ml untuk kat dia dah berbeku lah kat bawah ni. Kita goncang pun ml untuk 200 liter air. Jadi wah, belum lagi. Pak Alia awak kerja sebelah tangan ni. Saya akan masuk dalam ni. Ni saya punya baru saya masukkan dalam tong. Okey, saya akan masukkan dalam tong ni untuk bantu.
Untuk pencerahan 200 ml 200 liter air. Bismillah.